Jom kita masak ayam masak kari hijau ataupun Thai green curry. Okay, kena pakai paste je, senang je nak buat. Jom kita tengok bahan dia. Okay, tu paste, tu sayur dia. Lepas tu ni bahan kita nak campak nanti. Dan dia kena ada santan. Okay, mula-mula kita akan tumis dulu serai sampai dia naik bau. Lepas tu kita akan masukkan pula paste. Saya guna dalam 3 paket paste ni ya. Boleh pergi cari dekat Zero Shop ataupun cari kat Lotus banyak. Lepas tu kita akan masak dia sampai dia pecah minyak, sampai dia naik bau. Lepas tu kita akan masukkan pula ayam. And then masukkan pula kentang. Lepas tu kita akan gaul sebati dengan dia punya paste lah. Dan kemudian kita akan masukkan air dalam stage ni ya. Mana air? Tu dia air. So kata ni kena tengok dalam paket tu ya, berapa mililiter. Sekejap tu boleh nampak lah berapa mililiter. Kalau guna yang tu pun senang. Okay, lepas tu kita akan masukkan pula dalam 1 kotak kecil santan. Ini dah cukup ya. Okay, nak lemak lagi bolehlah tambah lagi lebihkan santan tu. Lepas tu kita masukkan daun ketumbar punya akar. Lepas tu masukkan basil leaf. Okay, lepas tu masukkan garam dengan gula sikit. Lepas tu masukkan sos ikan. And then kita masukkan daun limau purut. Sini bau dia memang mix filling lah ya. Lepas tu last ni baru kita masukkan tomato dan juga cili. Kalau tak nak pedas sangat, jangan letak cili lah. Lepas tu kita akan hias dengan daun ketumbar. Basically macam ni pun dah siap ya. Okay, bau dia tu memang best. Cuma yang ni saya kurang lemak sikit sebab santan dia tak lebih. Apa-apa pun, selamat cuba.